Take off. Assalamualaikum warahmatullahi. Hi guys, good morning everyone. Selamat pagi. Hari ini hari Ahad, bulan hari ini hari Ahad, jam menunjukkan pada pukul 9.56. Jadi Ahad 17 Mei, saya akan menerbangkan drone di kawasan Putrajaya di berhadapan Hotel Zenith. So saya akan terbang sekarang. Home point updated. Di hadapan saya adalah gambar jambatan Putrajaya. Di hadapan saya adalah gambar jambatan Putrajaya. Saya akan pergi ke hadapan. Best thing in your life. You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Okey, ini adalah jambatan Putrajaya yang kita dapat lihat. Saya akan buat satu POI, dan POI itu akan membuat satu pusingan yang tinggi. Sebelah kanan. Dan saya akan gerakkan drone saya ke sebelah kanan lah. Take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a So ini adalah Assalamualaikum guys, dan ini adalah gambaran keseluruhan pemandangan di kawasan area Putrajaya. Dan kita nampak itu adalah jambatan yang cantik. So kita nampak bangunan-bangunan kerajaan daripada pemandangan atas, ya, di mana kompleks kerajaan terbentang luas di hadapan kita. Jadi itu adalah Hotel Zenith, tempat di mana saya berada sekarang, di tepi atas Putrajaya. Okey, saya akan buat 360 darjah pusingan untuk menunjukkan gambaran keseluruhan tentang pemandangan di kawasan
Putrajaya. Itu adalah Masjid Putrajaya yang terbentang indah. Di hadapannya adalah apa ni dipanggil roundabout Putrajaya yang agak besar, dan juga di belakangnya itu adalah Jambatan Perdana Menteri yang ada kubah hijau tu, merupakan tempat di mana PMX kita jabat dia berada. Okey, dan kalau saya buat pusingan lagi, kita akan nampak setiap pemandangan terbentang luas Putrajaya yang indah ini, ya, yang dibangunkan atas hasil usaha mantan kita, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, iaitu Dr. Mahathir bin Mohamad, di mana ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Okey, itu masjid besi tu yang ujung sana, dan kita akan pusingkan balik pemandangan kita ke arah jambatan tadi. Okey, so ini adalah jambatan tersebut. Tapi cuba saya pusing sekali lagi ke arah sebelah kiri saya. Itu adalah hotel tempat saya menginap. Okey, jadi saya pergi balik ke atas, fokus ke arah jambatan tersebut. Sekarang saya nak tengok okey, itu saja buat sementara ini. Okey, terima kasih guys. Okey, di depan saya itu adalah Masjid Putrajaya. Saya ambil shot ini adalah daripada arah tempat saya menginap, iaitu di Hotel Zenith. Dan kalau saya pergi ke hadapan sedikit dekat ke arah Masjid Putrajaya tu, so kita dapat lihat apa cantiknya Masjid Putrajaya ini, di mana macam saya kata tadi, ianya dibina di sini untuk para jemaah yang berada tinggal di sekitaran Putrajaya, dan juga yang berada bekerja di komplek kerajaan dapat melakukan solat Jumaat lah, ya. Jadi ini adalah gambaran tentang Masjid Putrajaya tersebut. Dan kalau kita lihat keadaan masjid ini memang dibina dalam keadaan yang cantik lah. Jadi kalau saya buat akan rotate secara perlahan-lahan. Sebab objek ni besar, kita nampak seolah-olah dia tidak rotate, tapi sebenarnya bila saya tekan controller ataupun stick saya ke kiri, kita dapat tengok sekarang dia rotate, ya. Kita dapat tengok keindahan Masjid Putrajaya berlatar belakangkan pemandangan di kawasan Putrajaya ini, ya. So indah pemandangan ini. Okey.
Ini adalah pemandangannya. Okay, saya akan kembali semula ke arah Hotel Zenith, tempat saya duduk. So di sana, so ini saya akan pergi balik ke arah tempat saya menginap. Okey, saya tengok atas lagi, satu pemandangan yang cantik dan indah. Saya akan fly menuju ke tempat saya. Okey, jadi ini pun saya akan pergi ke hadapan. Saya akan cuba lock. Minta maaf, bukan ini. Saya akan pergi ke depan semula untuk melihat jambatan ini secara lebih dekat. Terbang lagi tinggi. Okey, nampaknya bateri pun makin habis, dia drop dengan cepatnya. So saya tak nak benda ini berlaku. Saya akan patah balik ke tempat saya ini, tempat di mana dia landing, untuk dia landing. Okey, terima kasih saja setakat ini.